Ada satu drama horror movie yang baru rilis kat Netflix minggu lepas. Frankenstein. Cerita ni sebenarnya dia keluar dekat wayang. Tapi sayangnya cerita ni cuma keluar dekat wayang US je. Dekat Malaysia punya pasaran dia tak masuk. Cerita ni mengisahkan pasal kehidupan Victor Frankenstein daripada dia kecil sampailah dia ni besar. Dia ni ada satu obses untuk hidupkan orang yang dah tak ada menggunakan kaedah sains. Sampaikan dia ni kena expel daripada Royal Surgeon College disebabkan dia punya obses tu. Bila eksperimen dia ni berjaya, makhluk yang dia cipta ni lain terus daripada apa yang dia expect. Dia kuat, boleh heal sendiri and hampir mustahil untuk dibunuh. And another side of the story pula, cerita ni mengisahkan apa yang berlaku dekat makhluk yang Victor cipta tu. Sebab lepas Victor cuba ambil nyawa dia berjaya selamatkan diri. So dari situ dia belajar cara nak bercakap, membaca and memahami emosi manusia. Untuk cerita ni, korang akan ikut journey dua watak yang berbeza. And pada aku, director ni berjaya buatkan penonton untuk letakkan diri dia dalam perspektif Victor dengan makhluk tu. Aku suka juga pembawakan tone gotik dalam cerita ni sebabnya dia membuatkan emosi dalam movie ni lebih berat and lagi deep. And cerita ni dia memang slow pace movie sebabnya ni bukan typical horror movie. Tak ada jump scare, tak ada sound effect yang seram-seram. Yang korang akan layan adalah emotional battle antara seorang saintis dengan dia punya makhluk ciptaan sendiri. And seriously weh, dia punya cinematography memang on top gila. And cerita ni sangat-sangatlah worth to watch. Kalau korang dah tengok, cuba komen apa pendapat korang.